Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zul Idham bin Azman, nombor pendaftaran 06 DEP 24F1007 dari kelas DEP 2A. Video ini berkaitan dengan cara menentukan kaki base, kolektor dan emitter bagi transistor. Sebelum kita menentukan kaki base, kolektor dan emitter, kita perlu menetapkan multimeter dalam keadaan reverse polarity, iaitu probe berwarna hitam di terminal positif, probe berwarna merah di terminal negatif. Kemudian, untuk menentukan kaki base, kita perlu menetapkan skale 10 ohm. Manakala untuk kaki kolektor pula ialah skale 10 kilo ohm. Transistor yang pertama ialah BD135. Untuk transistor ini, probe berwarna merah di kaki ketiga, probe berwarna hitam di kaki kedua. Dan terdapat nilai bacaan di multimeter iaitu 100 ohm. Apabila probe hitam diletakkan di kaki pertama, ia menunjukkan nilai bacaan yang sama iaitu 100 ohm. Ini membuktikan kaki ketiga ialah kaki base, manakala kaki kedua dan kaki pertama ialah kaki kolektor dan emitter. Untuk menentukan kaki kolektor dan emitter, probe berwarna merah diletakkan kaki pertama, manakala probe berwarna hitam diletakkan di kaki ketiga. Ini menunjukkan nilai di multimeter ialah infinity untuk kaki kolektor. Ini bermaksud probe berwarna merah ialah kaki kolektor, manakala probe berwarna hitam ialah kaki emitter. Jenis transistor ini ialah NPN. Kemudian, transistor yang kedua ialah BD140. Transistor ini menentukan kaki base menggunakan probe berwarna hitam iaitu di kaki ketiga, manakala probe berwarna merah di kaki kedua dan kaki pertama. Ini menunjukkan kaki kedua ialah kolektor, kaki pertama ialah emitter. Nilai bacaan menunjukkan di multimeter ialah 80 ohm. Manakala kaki kolektor, probe berwarna hitam diletakkan di kaki kedua, manakala probe berwarna merah diletakkan di kaki ketiga. Nilai bacaan tersebut menunjukkan infinity. Ini menunjukkan kaki kedua ialah kaki kolektor, manakala kaki pertama ialah kaki emitter. Transistor BD140 ialah jenis transistor PNP. Seterusnya, transistor yang ketiga ialah BC109. Probe merah diletakkan di kaki kedua, manakala probe berwarna hitam diletakkan kaki pertama dan kaki ketiga. Terdapat nilai bacaan di multimeter yang sama iaitu 100 ohm di kaki pertama dan kaki ketiga. Ini menunjukkan kaki kedua ialah kaki base, manakala kaki pertama ialah kolektor dan kaki ketiga ialah emitter. Bagi menentukan kaki kolektor dan emitter, probe berwarna merah diletakkan di kaki ketiga dan probe berwarna hitam diletakkan di kaki kedua dan pertama. Bacaan yang terdapat di multimeter ialah infinity. Transistor BC109 menunjukkan jenis transistor NPN. Akhir sekali ialah transistor yang keempat iaitu 2N2222. Probe berwarna merah diletakkan di kaki kedua, manakala probe berwarna hitam diletakkan di kaki pertama dan kaki ketiga. Bacaan yang saya dapati di multimeter untuk kedua-dua kaki tersebut adalah sama iaitu 100 ohm. Ini menunjukkan kaki kedua ialah base, manakala kaki ketiga ialah kolektor dan kaki pertama ialah emitter. Bagi menentukan kaki kolektor, probe berwarna merah di kaki ketiga, probe berwarna hitam di kaki pertama. Ini menunjukkan nilai bacaan di multimeter ialah infinity. Ini bermaksud kaki kedua ialah base, kaki ketiga ialah kolektor, kaki pertama ialah emitter. Transistor 2N2222 ialah jenis transistor NPN.